Orang semua, kita ada bintang-bintang filem Banduan. Ini dia, kita mempersilakan Abimanyan. Yes, kita ada Fadli Masud. Wah, korang kena jerit kuat lagi boleh ke? Bagi semangat lah macam mana korang jerit awal-awal. Kan korang terkejut? Tak. Terkejut Jangan, tak terkejut? Dah cukup lah 2 orang je. Okey ya. Tak terkejut? Terkejut tak? Terkejut. Korang janji korang jerit kuat-kuat untuk Dato' Afrin Shauqi. Tak cukup dengan itu, kita ada Dato' Rosyamno. Jerit lagi kuat lah Dato' Rosyamno. Baik, dan seterusnya memanglah kita nak jumpa dengan hero kita semua, Dato' Aaron Aziz. Dan yang pastinya garapan filem ini adalah Tuan Pengarah kita, Carol Azri. Sekali lagi saya minta semua rakyat Malaysia jerit kuat-kuat untuk Tuan Pengarah dan bintang-bintang filem kita. Wah, jom kita bagi kepada Tuan Pengarah dulu. Everybody, how are you guys? Okay? Great. Are you guys excited? Yes. Tak excited pun bunyi. One more time, are you guys excited? Yes. Yes. Okay, so I tak nak buang masa you guys. I hope you guys enjoy and please spread the love. Because kalau macam very good and it's gonna be box office, there's more to come after this. Thank you. Harapnya korang semua dapat enjoy cerita ni. Just enjoy the roller coaster of emotion for the Banduan. Okay, enjoy the show guys. Saya sangat-sangat happy dapat bekerja dengan talented actors di Malaysia. Paling power lah saya rasa. Saya memang sangat-sangat mengangkat tinggi diorang ni semua dan dapat bekerja sama pun saya rasa sangat-sangat teruja dan berterima kasih kepada producer. Kalau tengok KIT kan, aku rasa aku lagi best daripada inspektor dalam tu. Saya rasa filem Banduan ni boleh masuk in the Malaysian Book of Records sebab kita habis shoot bulan 7. Ni bulan 11 kita dah tayang. Sangat-sangat mengharapkan korang share, repost dan bagi tahulah kawan-kawan yang cerita ni best.